声穿越时间的边海，在你心里住下来 for a moment。 Awak gimana yang balik ke Malaysia ni? Tak, sebenarnya saya dah duduk di Shanghai. Oh, tukar kreatan. Cuma dapat sebab kerja kat sana, so dapat PR kat sana. Oh, dapat PR dah? Wah. Alhamdulillah, sebab saya bertudung. Jadi saya seorang je pakai tudung, so orang macam senang nak ingat saya. And dalam masa yang sama, disebabkan cara nyanyian saya yang lain daripada apa yang ada dekat paket sana, ada orang bagi peluang pada saya untuk nyanyi theme song untuk China Idol. Lagu ini memang tulisan daripada hati Ni lagu yang paling jujur yang pernah saya tulis. Takkanlah. Bukanlah masih tak, ini dah jadi lagu, so dia dah jadi sejarah. Telah kelupa taruh lagu itu. Saya suka tulis apa yang saya rasa pada ketika itu. It doesn't mean masa sampai sekarang saya rasa macam tu. Tapi cuma mungkin ada, sebab kalau baca betul-betul lirik Patah Seribu pun, even though it's a sad song, tapi it's a apa yang positif punya, dia macam dia move on. Sama juga dengan lagu ni. Kira ni merupakan proses bagi setiap manusia tu untuk menjadi lebih baik. Kadang-kadang mungkin kita tak sedar apa yang kita buat sebelum-sebelum ni, mungkin ada sesuatu yang sebenarnya tak sepatutnya kita lakukan. Jadi mungkin Allah tu kan, Allah bayar cash. Itu dia. Album ni ada 6 lagu. Kesemuanya Alhamdulillah saya cipta lagu dan juga liriknya. Semua. Hebatnya anak Dilala ni. InsyaAllah album saya akan keluar pada awal Jun ini. Dan saya harapkan peminat semua akan suka. Dan kalau tak ada apa-apa, Ral akan buat satu showcase untuk Syah punya fans dan rakan-rakan media lah untuk album ni. A moment like this, 记得彼此最初的情怀。 pilih shampoo yang sesuai. 我的心是在表白，歌声穿越时间的边海，在你心里住下来 for a moment like this. Dah tak payah baca-baca dah tulisan Cina ya. Itulah antara lagu yang bakal kita dengar dalam Catairan 40 dalam minggu ini, hari Sabtu, pukul 12.30 hari hingga pukul 4 petang. Dan ulangannya pada hari Ahad pukul 8 pagi hingga 12.30 hari. Kita bersama dengan Sheila Amsa. Sheila. Itu cara dia panggil saya. Hanya engkau yang bisa, hanya engkau yang tahu, hanya engkau yang mengerti semua inginku. Adrian Marta Dinata. So lagu ni sebenarnya pernah dirakamkan dahulu sebelum ni oleh beliau. Dan bila saya dengar lagu ni, saya tak tahu pun lagu tu pernah dirakamkan. Saya rasa saya suka lagu ni, dan terus ambil untuk album ni. Dan kemudian itu baru diberitahu bahawa lagu tu pernah dirakamkan. Alah, dia sajalah ni tak nak bagi tahu. Dia tak, memang dia orang kata cubalah. Bagi saya tak ada masalah untuk recycle lagu-lagu, asalkan lagu tu bersesuaian dan bertepatan dengan vokal kita dan cita rasa kita. Bagi saya it's okay. Saya tengok tadi awak datang dekat studio ni, orang dah jerit-jerit dah. Perempuan dah jerit-jerit kat luar tu. Dia waktu hilang akal ke apa? Tak ada, dia jerit sebab kita kawan. Saja lama tak jumpa, so jerit lah. Apa khabar macam tu. Dan awak memang jarang buat penampilan dekat luar. Orang pun tak ada nampak awak dekat luar kan? Jarang sekali. Kedai mamak pun tak pergi? Pergi kedai mamak tu tempat saya lah. Rumah makan nombor 2. Ada berapa orang bodyguard? Saya tak ada bodyguard. Takkan perempuan dah jerit-jerit tu. Nanti bodyguard pula yang over pula. Sumpah tak ada. Driver? Tak ada. Orang gaji berapa? Tak ada. Butler kat rumah ada. Ada. Saya lebih suka buat sendiri. Bawa kereta pun saya bawa sendiri. Don't tell me lah awak basuh baju sendiri. Saya hantar laundry. Saya tak jutawan lah. Saya cukup, Alhamdulillah, bersyukur dengan rezeki yang saya ada. Saya cukup makan, cukup pakai, boleh bayar bil-bil semua. Saya rasa boleh beli apa yang saya inginkan. Alhamdulillah. Tak ada kongsi liar pun pasal awak ya? Apalah saya nak buat. Saya tahu saya nak kerja, cari rezeki,
nak nyanyi sebaik yang boleh dan produce album, cari rezeki bagi saya. Dan kepada anda di luar sana yang masih lagi memberikan sokongan terhadap saya, terima kasih banyak-banyak dan teruskan mendengar Era dan support Pak Nel. Anda mungkin tak boleh mengenali mana satu Anwar Zain, mana satu Azdil kan? Saya Azdil, jangan anda salah sangka. Yang inilah dia Anwar Zain yang dah lama tak jumpa khabar Noah. Okey Noah, cakap sesuatu pada peminat-peminat Noah. Hai, apa khabar semua? Tune to Carta Era, Carta 40 Era bersama Pak Nel dan enjoy. Pak Nel ada soalan yang naikkan kening belah kiri macam kakak dia. Carta Era 40.